Tahu tak kenapa hidung anda ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang semat, ada yang tak elok, ada yang elok, okey. Beritahu lah. Dan kajian saya lah, okey. Selama beberapa tahun lepas, dia bermula macam dari kesilapan dia memilih bangsa tau. Kesilapan dia memilih bangsa. Kalau bangsa dia bahasa Inggeris je, awak kena cari tau. Kalau awak bangsa Asia, awak cari ke bangsa Asia. Tengok hidung tinggi tak tinggi dulu. Tengok hidung bawah. Kalau hidung bawah tak elok, elokkan pada kahwin lah. Kalau hidung yang dia elok, smart, awak kahwin lah. Sebab apa saya bagi tahu macam tu? Sebab kebanyakan hidung yang pesek, yang jadi pesek tu sebab silap kahwin tau. Tak tengok hidung. Kalau hidungnya mancung tu, kalau dipesekkan pada hidung tak elok, akan dapat 2 anak. Salah satu anak hidung tak elok ataupun anak hidung elok, smart. 2 tu je. Kalau hidung mancung, selalunya dapat hidung mancung balik. Selalunya lah. Kalau pesek tu elok kan lah. Pesek. Kalau hidung pesek ni kebanyakan bukan tak elok. Dia elok juga. Tapi kesesuaian pada hidung tu menyebabkan jadi macam orang kata hidung ni kalau smart, mungkin lah rezeki awak murah sikit, orang suka tengok lah. Lah hidung pesek ni, hidung dia macam tak elok tau. Tu beza dia. Bukan sebab rezeki kita pada hidung. Saya nak beritahu lah, hidung ni macam orang kata anugerah lah. Hidung ni kalau dia elok, awak jadi elok sikit perangai tau. Kalau hidung tak elok, awak jadi macam tak betul tau. Fikiran awak terganggu tau. Awak duk pesek, duk fikir hidung awak tak elok kenapa? Awak duk fikir tu lah. Selalu dia macam tu lah. Kalau hidung awak elok, smart, sempurna, elok, awak hidup senang sikit tau. Awak hidup berdarah pun awak rasa nyaman. Tu beza lah hidung ni. Hidung tinggi dengan hidung pesek. Okey. Tengok hidung dulu sebelum kahwin. Okey. Jangan tak tengok hidung. Tengok turunan juga. Jangan tak tengok turunan. Okey. Tengok bangsa lah maksud saya tu. Okey. Bye bye.